tak pernah mempeduli kasih sayang yang aku korbankan. Kau janjikan bahagia, namun kau hantui dengan gurauan berpisah. Alhamdulillah, ya. Tadi kita sebut tadi tu bahawa orang yang nak meningkatkan kecemerlangan diri, apa pun tindak tanduknya kena cemerlang. Standardnya satu, apa yang Allah kata sebagai cemerlang. Contohnya sunnah Nabi. Kan kita dah sebut minggu lepas, ya. Tidur sebentar selepas zuhur itu kailullah. Cemerlang tu. Tengok. Jadi ini standardnya. Jadi kena tidur sebentar lepas zuhur untuk cemerlangkan diri. Ya. Lagi, bangun tidur macam mana? Dengan doa, cemerlang. Nak tidur macam mana? Maafkan semua orang, cemerlang. Sarapan pagi, makan buah-buahan, cemerlang. Sarapan pagi, makan buah-buahan, cemerlang. Ini ulang 2-3 kali tu. Fahamlah tu. Sebab ramai orang tengok tu. Roti canai, tengok. Ya, nasi lemak, bergasap-gasap tu nasi lemak. Alah, bukan saya teringin pun. Ingin juga. Tapi makan buah dulu. Sunnahnya, barulah terror. Barulah ada standard. Ikut sunnah Nabi. Ya, macam mana Nabi berpakaian, ya, maksudnya pakaian mana tangan mana dulu, buka mana dulu, sunnah Nabi, ya, nak keluar rumah macam mana, ya, so ini semua sunnah yang kita ada. Jadi Nabi bekerja macam mana, ya, niatnya macam mana, keikhlasan macam mana, all these things. Jadi buat apa pun dengan cemerlang. So persoalannya tuan-tuan dan puan-puan begini, satu standard ialah standard Allah melalui Nabinya. Keduanya, nak canggih ambil ISO. ISO boleh sebagai standard? Boleh. Ketiga, standard organisasi anda sendiri. Di mana anda bekerja? Dengan kilang, apa standard kilang? Apa standard jabatan kerajaan? Apa standard TV3? Contohnya lah kalau kat TV3, ada standard organisasi. Apa standard orang tua pula? Kadang orang tua kata kita tak bagus. So kalau orang tua kita kata tak bagus, Allah akan reda akan hambanya bila orang tuanya reda kat dia. Ya, kau dapat reda Allah, kena wajib dapat reda orang tua. Standard tu. Itu standard. Baik. Kita lagi. Apa lagi? Cara-cara nak untuk kemahiran diri yang tinggi. Yang keempat ialah berikan lebih daripada apa yang diharapkan. Ini dia. Kalau tuan-puan dan saya ada sikap ini, apa yang diharapkan oleh orang lain kita bagi lebih. Minta ampun, minta maaf ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya cubalah ya, sejak kecil saya cuba yang kalau nak buat apa pun saya nak lebih dari orang lain. Dan kalau cikgu minta 3, saya nak bagi 4. Ya, kalau cikgu boleh bagi saya markah 100%, 100%, saya nak dapat markah itu. Ya, saya pernah satu kelas dengan seorang Yahudi. Ya, masa saya belajar dulu. Dan target dia lah, kalau markah penuh 100, dia wajib dapat 100. Kalau dia terdapat 100, pada dia gagal. Sebab bapaknya akan rotan dia kalau terdapat 100. Itu cantiknya cara mereka dididik. Tak kisahlah siapa Yahudi ke Yahudi, tak kisahlah. Ya, walaupun banyak benda yang kita tak boleh ikut, yang kita patut tak suka atau benci, tapi ada perkara yang baik yang kita boleh contohi. Ya, jadi berikan apa yang terbaik melebihi apa yang orang harap. Kalau tuan-puan sebagai juru jual, give more than what the customer expect. Ya, kalau anda menjual, memberi khidmat, berikan lebih daripada apa yang orang minta. Ya, berikan kasih sayang, berikan persahabatan, berikan khidmat. Kalau saya ada restoran, di samping berikan makanan yang terbaik, saya berikan layanan terbaik, senyuman yang terbaik, benda yang bersih. And then bertanya khabar. Ya, bagi dia. Ni tuan, dan nak keluar, ini ada doa-doa. Ni ayat 1000 dinar ni bagus ni. Ni sebagai hadiah dari saya, sekeping doa ayat 1000 dinar. Ni doa pengasih. Kalau tuan masih bujang, ni untuk orang yang berpoligami, ni doa untuk damaikan 2 isteri. Contoh, jangan marah. Ini contoh. Katalah restoran saya ada doa-doa begitu, agak-agak ramai tak orang datang. Agak-agak lah, ramai. Ini contoh. Jadi give more than what is expected. Memberikan sesuatu melebihi pengharapan orang yang kita beri khidmat. Apa pun kita buat. Baik kita tukang masak, baik kita tukang gunting. Saya seronok kalau orang dah gunting cantik rambut saya. Apa dia buat apa tu? Dia ugut-ugutnya belakang pakcik ni. Orang tua kena ugut, Allah seronoknya. Nampak betul tak? Dia ugut-ugutnya. Ada seorang sahabat saya pula, dah dia ugut-ugut belakang, dia sapunya krim. Kenapa ni Rosli? Ini krim ni saya bagus ni ya, membuang kuman-kuman. Muka haji biar kurang sikit kedut. Saya memang rajin pergi kat tukang gunting tu.
Dia beri perkhidmatan melebihi pengharapan saya. Saya nak gunting rambut je, tapi dapat urut, dapat pula krim menegangkan kedut. Bayangkanlah, ni contoh tuan-tuan dan puan-puan, memberikan khidmat melebihi apa yang diharapkan. Ya. Orang hebat tak luntur semangat, orang hebat tidak boleh bersara, orang hebat tak boleh patah semangat. Ini semua pesan Nabi ni. Jangan luntur semangat. Orang luntur semangat sebab diandaikan bahawa Tuhan Allah tak boleh tolong kita. Luntur semangat. Mana boleh luntur semangat? Orang yang ada iman, Tuhan sentiasa tolong. Kenapa mesti luntur semangat? Jangan luntur semangat. Jangan give up sampai kita mati. Bukan orang Iraq je, orang Malaysia pun. Ya, okey. Lepas tu, orang yang bersemangat juga, dia tak boleh bersara. Anda mungkin 60 tahun, jangan bersara ya. Tukar kerja, tukar tanggungjawab. Orang cemerlang tidak boleh bersara. Ya, lagi apa yang kita buat? Dan orang cemerlang tidak pernah sambil lewa. Ya, dia buat apa pun macam itulah usaha dia yang terakhir. Ingat tu. Ya, ingatlah apa yang kita buat macam usaha kita terakhir. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW nak merangsang sahabat-sahabat supaya khusyuk. Apa dia kata? Wahai sahabat-sahabatku, bayangkanlah solat kamu ini solat yang terakhir. Tengok tu. Kita ambil iktibar dari Nabi. Apa pun kita buat macam kali terakhir. Jadi insya-Allah kita akan buat sebaik mungkin. Ya, saya memberi ini tip-tip pagi ni macam yang terakhir. Sebenarnya saya nak bagi sebaik mungkin setakat mana yang mampulah. Kalau my best is not good enough for you, I'm sorry, ladies and gentlemen. Okay, ini kita cuba dan cuba buat apa pun. Kalau makan pun macamlah makan yang terakhir. Jangan gelojoh. Ya, kalau berikan kasih sayang isteri, macam memberikan kasih sayang yang terakhir. Ciuman yang terakhir untuk isteri. Macam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita rangsang diri kita jadi yang terbaik. Duplikatkan diri kita benda-benda yang baik. Selamat pagi, selamat sejahtera. Ampun maaf dari saya. Buat apa pun yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.